aku dah tak puas hati dengan abang aku ni sebenarnya kan. Abang aku ni dia sebenarnya macam dia tak pandai jadi abang yang sulung ni. Dia sepatutnya kena mainkan peranan yang lebih pada tu. Tapi dia banyak yang dia melepaskan tangan je. Habis kalau kau buat macam tu, kau rasa kau lebih baik daripada abang kau lah kan, dengan cara kau sendiri-sendiri je lah, dengan cara kau menyakitkan hati dia lah kan. Nanya apa benda yang kau tak puas hati? Dia tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang abang. Sepatutnya kan dia kena selalu datang menjumpa mama. Ni ada benda yang aku nak cakap pada kau lah sebenarnya kan, like sebenarnya macam ni lah. Ni ada sesuatu yang aku nak cakap lah sebenarnya berkenaan dengan hari raya lah. Sebab lagi pada hari raya pertama aku tengok kan kau asyik menyindir dia abang kau ni dengan isteri dia pun sekali kau sindir lah sebenarnya. Jadi sebenarnya kan kau macam ada sesuatu menyimpan pada dia lah sebenarnya. Aku pun tahu juga lah sebenarnya yang menyebabkan kau simpan kan. Sebab kenapa mesti hari raya? Punya banyak 360 hari dalam setahun kan. Kenapa mesti hari raya juga yang kita pilih untuk kita nak menyakitkan hati adik-beradik kita kan? Sebenarnya kan patutnya kan hari raya ialah kata hari yang mulia, kata satu hari raya yang kata kita kena sambut dengan gembira, kata saling maafkan kan, atas apa-apa kesalahan yang mungkin tak sengaja kita buat kan benda tu sebenarnya. Sebagai orang kata insan yang kata walaupun adik-beradik ni kan, kita ni kata level kita sama tau. Lebih sebab kita ni kata dah umur pun dah banyak kan, ada yang dah 40-50-an kan. Jadi kita tak boleh lagi kita nak bandingkan kehidupan kita masa kita sekolah rendah. Memang kata sekolah rendah tu ketara lah kata, sebab kata abang kita yang dah ada 5 tu dia memang dia besar badan besar lah. Memang patutlah kita kata adik-beradik ni nak minta bantuan adik-beradik abang kan. Jadi bila dah macam ni kata kita dah level pun sama. Jadi tak ada siapa pun sebenarnya yang anak sulung mesti melebihi tanggungjawab dia kepada keluarga kan. Sebab masing-masing pun kata semua pun dah ada dah ada kehidupan masing-masing kan, katakan. Jadi kenapa kita mesti nak mencampuri urusan abang kita yang kita nak atur dia hidup dia? Kita rasa macam dia tak betul jalan hidup dia. Lagi-lagi kalau kau umur kau dengan abang kau katakan hampir dekat 3 tahun, kau pun dah tak sama level dengan abang kau, jauh beza. Abang kau tu pun dia pun anak dia pun dah dewasa kan, dah ada kerja masing-masing. Kau tu anak kecil lagi kan, yang kau sampai nak minta isteri kau masuk campur pun urusan ni kenapa kan? Permasalahan kau kata kau pun boleh tak perlu mesti minta bantuan isteri kau lah. Kalau boleh tu kau cakap lah sendiri kan benda tu.